Okey, jom kita mulakan. Anggaplah saya ini penasihat kewangan peribadi anda. Dan untuk beberapa minit akan datang ni, kita akan bedah siasat laporan kewangan terbaru dari PepsiCo. Tujuannya? Senang je. Kita nak faham apa cerita sebenar di sebalik jenama gergasi ini dan apa rancangan mereka untuk masa depan. Anda nampak produk-produk ni? Well, dekat mana-mana je kan? Dalam pantry, dalam peti sejuk, di kedai runcit. Tapi persoalannya, di sebalik semua jenama yang kita kenal ni, bisnes diorang ni sebenarnya okey ke tak? Itulah yang kita nak siasat hari ni. Jom kita tengok rekod kesihatan kewangan syarikat ni. Baiklah, ini agenda kita. Kita akan lihat kad laporan 2025, lepas tu kita bandingkan prestasi pasaran yang berbeza, tengok apa plan pertumbuhan untuk 2026, apa faedahnya untuk pemegang saham, dan yang paling penting, kita timbang antara ketahanan dan risiko yang mendatang. Jom kita mula. Okey, bahagian 1, kad laporan 2025. Jom kita pedang angka-angka utama dia. Wow, tengok nombor ni. $93.9 bilion. Ini hasil bersih untuk setahun penuh. Nak bagi gambaran, jumlah ni lagi besar dari ekonomi beberapa buah negara tau. Ini baru betul-betul tunjukkan betapa besarnya skala operasi PepsiCo di seluruh dunia. Okey, sekarang data ni agak menarik. Ceritanya tak straightforward. Kalau kita tengok suku keempat, nampak hebat kan? Perolehan sesaham atau EPS melonjak 68%. Tapi bila kita tengok gambaran keseluruhan tahun, EPS sebenarnya jatuh 14%. Jadi apa maknanya ni? Maksudnya tahun 2025 tu memang mencabar untuk diorang, tapi diorang berjaya buat comeback yang kuat pada penghujung tahun. Okey, sekejap. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham satu istilah penting ni, hasil organik. Senang cerita, bila penganalisis sebut organik, diorang maksudkan prestasi bisnes yang sebenar-benarnya, tanpa gangguan faktor luaran macam tukaran mata wang atau syarikat baru yang dibeli. Ia macam nadi bisnes tu sendiri. Baiklah, bahagian 2. Dekat sinilah ceritanya jadi lagi best. Rupanya prestasi PepsiCo ni macam langit dengan bumi, bergantung pada lokasi. Cuba tengok perbezaan ni. Di Amerika Utara, nampaknya diorang tengah struggle sikit. Keuntungan operasi untuk makanan dan minuman dua-dua turun. Terutamanya bahagian minuman jatuh teruk sampai 53% sebab ada isu dengan jenama Rockstar. Tapi, cuba kita tengok pasaran antarabangsa. Wah, lain macam ceritanya. Eropah, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, semua catat pertumbuhan keuntungan yang memberangsangkan. Nampaknya strategi harga dan penjimatan kos di luar sana betul-betul menjadi. Okey, cukup cerita pasal tahun lepas. Sekarang, bahagian 3. Jom kita tengok apa game plan pengurusan untuk tahun 2026. Kata CEO dia, Ramon Laguarta, strategi diorang untuk 2026 ni senang je, kembali kepada asas. Maksudnya, diorang akan fokus balik pada jenama-jenama besar, keluarkan produk baru yang inovatif dan pastikan harga yang ditawarkan tu betul-betul berbaloi untuk pelanggan. Macam a classic playbook kan? Tapi, mesti anda tertanya, dari mana datang duit untuk semua pelaburan ni kan? Ini bahagian kedua strateginya. Menurut CEO tu lagi, diorang nak buat rekod penjimatan tahun ni. Duit yang dijimatkan itulah yang akan digunakan semula untuk dana pelaburan. Simple je kitarannya. Jimat, labur dan kembangkan bisnes. So, bila kita terjemahkan strategi tadi kepada nombor, inilah unjuran diorang untuk 2026. Pertumbuhan hasil organik antara 2 hingga 4%, perolehan sesaham naik sikit dan yang paling penting untuk pemegang saham, pulangan tunai hampir $8.9 bilion. Ini bukan sekadar nombor ya, ini adalah janji daripada pihak pengurusan. Diorang tengah letakkan sasaran yang jelas untuk kita semua nilai. Okey, kita masuk bahagian 4. Semua nombor dan strategi ni memang nampak bagus. Tapi soalan paling penting, apa untungnya untuk kita sebagai pemegang saham? Pertama, dividen. Diorang naikkan lagi sebanyak 4%. Nampak macam sikit tapi ini adalah tahun ke-54 berturut-turut diorang naikkan dividen. Bayangkan, 54 tahun tanpa gagal. Ini satu isyarat yang sangat-sangat kuat yang menunjukkan syarikat ni bukan je stabil tapi juga sangat komited kepada pelabur dia. Secara total, jumlah pulangan tunai yang dijangka untuk pemegang saham pada tahun 2026 adalah sebanyak $8.9 bilion. Duit ni datang dari 2 cara. 1, dividen yang kita baru cakap tadi. Dan 2, melalui pembelian balik saham. Dan bercakap pasal pembelian balik saham, diorang ada komitmen jangka panjang yang baru. Satu program bernilai $10 bilion sehingga tahun 2030. Apa maksudnya? Maksudnya, diorang akan guna duit syarikat untuk beli balik saham sendiri dari pasaran.
Tujuannya untuk kurangkan jumlah saham yang ada dan secara tak langsung, ini boleh tingkatkan nilai setiap saham yang masih dipegang oleh pelabur macam kita. Okey, kita dah tengok semua yang best-best. Sekarang, bahagian terakhir, bahagian 5. Sebagai penasihat, kerja saya bukan setakat tunjuk yang indah je. Kita kena realistik dan tengok juga apa risiko yang ada di depan. Ini antara cabaran utama yang diorang sendiri senaraikan. Kos rantaian bekalan, macam bahan mentah dan pengangkutan, makin naik. Ini boleh makan untung diorang. Lepas tu, diorang sangat bergantung pada beberapa pelanggan besar, contohnya Walmart, yang menyumbang 14% dari hasil jualan diorang. Itu satu risiko. Dan macam biasa, ada persaingan yang sengit, ancaman cyber dan keadaan politik dunia yang tak menentu. Jadi, kesimpulannya macam ni. PepsiCo ada plan yang jelas, pulangan kepada pemegang saham pun nampak menarik. Persoalannya, dengan kos yang makin meningkat dan selera pengguna yang sentiasa berubah, mampukah jenama-jenama ikonik ni terus deliver? Itulah soalan berbilion-bilion dolar yang kita semua kena perhatikan.